perkara so cerita lagi adik kakak. Demo-demo, muka demo duk dengar Pak Ada duduk kecek dari radio pasal minyak zaitun Zoetina ni deh. Ada hok pergi beli, ada hok suruh Pak Ada tolong beli pun ada. Macam-macam. Cumanya ramai telefon ke Pak Ada tu dia kata alhamdulillah kango lepas pada amal minyak zaitun ni berasa lain sikit. Lain lah. Dia kata bapa tak jumpa dulu. Bapa terlewat dia kata. Bapa terlewat. Jadi nak royak kau adik kakaknya minyak zaitun ni adik kakak sebenarnya tak kena mengepin dah sebenarnya kita ni. Moga dunia tahu. Betul? Kelebihan dia. Dan kita orang Islam ni pun sendiri tak. Hak sepatut-patutnya kita pada cik sakit tak payah mengepin dah kan. Moga ada dah dalam Quran ada dah. Mu minum, mu makan minyak zaitun, mu berlumurlah dengan minyak zaitun. Maknanya Nabi pesan dah. Maknanya bila Nabi pesan hak molek lah. Cuma nak tak nak kita. Jadi jangan orang kata sesar dulu pendapatan, sesar kemudian tak ada gunanya. Masa sihat ni pun kena amal. Jangan tunggu nyakit baru dia nak amal. Yang keduanya, bila dia mau minum, berasa sihat, berhenti dah. Tak payah minum, kau sihat dah. Jangan begitu, kena amal seumur. Allah lebih-lebih pula sila cik sakit. Sedap dengan Ustaz Pak Ada. Tak terkata apa cik Syakir dah kat. Jadi adik kakak, gitulah kita ni sebenarnya 20 hari dah puasa dah. Ni 10 akhir ni merupakan masa yang genting sekali sangat untuk kita rebut apa yang tak ada kedai roncek, apa yang tak ada di pasar raya, apa tak ada pasar, iaitu pahala untuk kita buat bekal untuk berjumpa dengan Allah Ta'ala suatu hari nanti. Jadi adik kakak, dalam mana kita berbicara tentang Ramadan, kita bicara juga tentang bagaimanakah kita nak sambut 10 akhir Ramadan, bagaimanakah kita nak sambut raya supaya bukan sambut dengan duduk telepek atau lembek dah. Tapi kita sambut dengan anak beranak mari, cucu, waris-waris mari, kita boleh salah, kita boleh segar, kita boleh check up. Lagu manakah nak buat gini ni Pak Da. Jadi adik kakak, selama mana kita hidup ni kita kena makan. Nak makan gapo? Mestilah kita makan ni yang memberi manfaat kepada tubuh badan kita. Jadi hak bermanfaat ni kita tengok mana? Mula-mula tengok ke Quran. Kalau Quran suruh makan, mesti ada sesuatu. Kalau Nabi Muhammad SAW suruh makan, mesti ada di sana kebaikan, sama ada manusia tahu ke tak tahu, tu suku kira. Tetapi hak kebaikan tu mesti ada. Jadi adik kakak, apabila kita duduk dengar dengan penyakit hok pelik-pelik hari ni pada. Tak siapa umur 30, tak siapa umur 40 lagi kecil manis ada dah. Tak siapa 35 darah tinggi ada dah. Hok puai cara orang puai, hok orang lelaki cara orang lelaki. Budak pun ada. Ada dah. Budak pun ramai ada kena penyakit. Apa penyakit ni cepat mari lah ni. Kalau zaman dulu kita nak dengar orang sakit kecil manis enggak umur 60 baru ada. Nak sakit kanser umur 70 baru ada. Kita akan pakai orang tua akan kena penyakit zaman Zaman dulu. dulu. Lah ni tak ada tua. Ni maknanya pemuda lagi kena dah penyakit. Puncanya saja. Bukan sebab masa berubah tetapi cara kita makan tu berubah. Dulu kita makan benda hak mak kita masak di rumah, hak tok kita masak di rumah. Gapo-gapo pun masak di rumah. Paling kurang pun ubi apa? Ubi rebu. Ubi kayu. Masak di rumah. Tapi zaman lah ni, zaman segera ni, semua kita tak ada. Kita makan benda segera. Inilah yang menyegerakan penyakit mari kita. Tanyalah doktor mana ke apa-apa. Kalaulah kita makan makanan proses ni, wajib penyakit mari mengikut ilmu sains moden pada hari ni. Yalah, doktor ramai dah hoyak begitu tu. Jadi adik kakak, jaga molek makanan yang masuk perut. Biar ada gate, biar ada gapo ni, biar ada pintu dia. Bila nak mari makanan proses, tutup mulut. Tak boleh nak masuk dalam mulut kita. Kena buat lagu tu, nak buat mana daripada. Kalau mari minyak zaitun, kita buka luah-luah. Kita makan sudu pagi, sudu malam. Minyak zaitun ni adik kakak, kalau kita kecek bab penyakit jantung, ia merupakan dia panggil protective properties ataupun perlindungan dalaman yang ada dalam minyak zaitun itu menyebabkan kita jauh daripada penyakit jantung. Sebab penyakit jantung ni termasuklah stroke, termasuklah darah tinggi, termasuklah kolesterol dan sebagainya pada. Jadi melalui pemakanan kita boleh kontrol apa yang kita bimbang pada hari ni.
kita dengar saja radio, tak makan minyak zaitun, tak jadi gapo, tak turun hak tinggi tu. Dengar saja tak jadi. Dia kena cuba masuk mulut makan. Nak makan ni tak payah. Tak payah beli. Suruh anak lagi beli sebotol dua dulu, klik dulu. Belilah dengan nombor telefon 010 262 8508. Adik kakak amal ulangi balik, nak ambil mana minyak zaitun hak molek sekali nombor 1 di Malaysia pada hari ni, 010 262 8508. Itu dia nombor telefon adik kakak ataupun boleh pergi sendiri pun tak apa ni. Apa jalan Datuk Pati. Datuk Pati. Dia ada galeri dia di situ dah. Premium dia punya tempat dia kakak. Lepas tu kalau tidak bulan puasa kita boleh teras situ. Boleh teras. Boleh teras situ bulan puasa ni tak boleh lah. Cumanya memang kata kalau kita amalkan minyak zaitun ni, keadaan tubuh badan kita tu kita akan rasa lain Pak Dado. Ya. Muka kita ni pun pengamal juga sebenarnya. Amal lah. Kita sarankan sangat dia kakak amal. Benda ni macam Pak Dado royak, sepatut tak payah royak dah. Dah hak sepatutnya tapi tak apalah kita royak jugalah. Supaya ada kesedaran. Macam Cik Sakir kata tadi lah, dengar saja menyakit tak hilang. Dia kena ikhtiar. Halo, nombor telefon dia kat 010-292-8508. Tulis dulu nombor tu biar cerak. 010-292-8508. InsyaAllah. Baik, kita rehat sebentar lagi. Kita beri Pak Dado nyawa sebentar. Tu dia. Bersama dengan Ramai saya Pak Dado duk menanya Pak Dado. Hak Pak Dado duk kecek dari radio ni minyak zaitun gapo. Patut hak dia makan ni boleh ke tak? Dia gini. Minumlah minyak zaitun gapo-gapo pun. Minyak zaitun cuma kita tak lah minyak zaitun hak yang kita tidak tahu dia punya apa ni cara proses dia. Minyak zaitun juga. Minyak zaitun juga hak perah kali ke berapa kita tak tahu. Jadi kita beli minyak zaitun hak betul-betul virgin, betul-betul muda, putih ada akak weh. Putih. Sebab Cik Syakir royak memang kutip sebutir di ladai dia tu Cik Syakir. Betul. Jadi yang satu, yang keduanya sudah terbukti antara buah zaitun yang paling terbaik adalah di Morocco. Di Morocco. Jadi banyak ke tanah pokok zaitun ni, tapi yang terbaik adalah hasil tanaman daripada Morocco. Jadi minyak zaitun Zaitunah ni daripada Morocco. Baik, sambung sikit lagi Cik Syakir. Ya. Kita kadang-kadang kita tertanya-tanya, apa bisa terlajak minyak zaitun dengan kolesterol, dengan darah tinggi, dengan macam-macam penyakit ni? Apa yang bermanfaat sangat? Sebenarnya ada satu jenis lemak yang mana Allah Ta'ala letak dengan begitu banyak sekali dalam minyak zaitun yang bernama monounsaturated fatty acid. Lemak mono tidak tepu. Lemak ni siapa dia ambil, siapa dia makan, maka ia akan memberi rangsangan yang terbaik untuk sel tubuh badan kita. Lemak MUFA ataupun monounsaturated fatty acid ni ada dengan jumlah yang sangat tinggi hanya dalam minyak zaitun berbanding dengan minyak-minyak lain. Tak kira lah minyak kelapa ke, minyak sawit ke, minyak soya ke, minyak vegetable seed oil ke. Bila hatuk saja dengan minyak zaitun, maka lemak minyak zaitun ini merupakan tok hulu kepada semua jenis minyak-minyak hak lain. Jadi rahsia Allah Ta'ala yang apabila hamba study ni pada, rahsia suruh makan minyak ini adalah rahsia supaya kita ambil lemak baik yang ada dalam minyak zaitun itu buat masuk dalam tubuh kita. Ingat bahawa lemak ni dia ada banyak jenis. Lemak ni ada banyak nama. Tapi kalau kita pecah bahagian lemak ni, dia ada dua. Ada hak baik, ada hak tak baik. Hak tak baik ini dia berasal daripada minyak sayuran ataupun daripada makanan-makanan proses hamba royak tadi tu. Hak itulah yang menjadi orang kata sumak lubang jantung, sumak saluran darah dan sebagainya. Daripada pemakanan punca kepada penyakit itu pada. Jadi minyak zaitun ini yang disuruh makan lagi, suruh beloma lagi, mempunyai manfaat yang tertentu, tak kiralah cak gapo pada. Kita nak minum minyak zaitun cak Ustaz pada ke, Ustazah Kak Angah ke, tak kira. Tapi yang penting kena ambil hak asli. Hak asli itulah tanda-tanda dia ada pada bau dia,
ada pada rasa dia. Sedikit pedah dia nak tekak ni bila kita nak telan. Jumpa minyak zaitun supaya lagu ni, ambil lah pada. Jadi adik kakak, kita mesti ada kayu mengukur dalam hidup kita ni. Okay. Kita buat gapo-gapo, kita kena ukur betul ke tak. Bak minyak zaitun ni, kita letak zuitina ni, minyak zaitun putih Cik Syakir ni sebagai kayu pengukur. Sebagai pembaris, kita nak kena minyak lain, hak ori tak ori tu pada. Gitu. Bila kita ada pembaris, kita tak bimbang dah. Gilah jalan mana kau gapo royak, ni pembaris hamba. Nak ukur, hamba ukur dengan hak ni. Jadi pembaris ni adik kakak, bila kita makan, bahagia kita insya-Allah. Jadi adik kakak nak cari mana pembaris hot straight semua ni, carilah di Jalan Datuk Pati, di Medan Ilmu, dengan nombor telefon 010-262-8508. Amba ulangi, 010-262-8508. Jadi, ataupun boleh terus ke galeri minyak zaitun Zuitina lah, di Jalan Datuk Pati dek kak. Ataupun nak tanya apa-apa lagi boleh terus hubungi di nombor telefon 010-292-8508 010-292-8508. Jadi adik kakak pada nak pesan pada semua adik kakak lah. Mari kita pakat sihat ramai-ramai. Kita pakat sihat sama-sama. Iya. Kita amalkan makanan yang istimewa ni lah. Minyak zaitun Zuitina. Okay. Baik, terima kasih banyak Cik Syakir. Sama-sama. Untuk hari ni kita jumpa semula pula minggu depan. InsyaAllah. InsyaAllah.